Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, so sekarang saya tengah actually sedang. Tujuan vlog kali ni kita nak tunjuk suasana Raya Haji. So kita nak buat preparation Raya Haji lah. Kita akan tunjuk kita beli barang, kita masak. So sebelum kita buat benda tu, saya nak pergi review satu kedai dekat area rumah saya je untuk saya punya kerja. So sekarang saya tengah siap-siap. So kita tunggulah lepas ni. So kita dah nak pergi kedai yang saya dah nak review tu. Kita naik motor je. Sebab kakak saya pakai kereta. Sebab kereta dia rosak. So saya naik motor dengan adik saya. So mak dengan saya pun pergi. So naik motor juga. Guys, ni selepas hasil saya punya kerja tadi. Saya story juga kan. Tapi tadi saya tak sempat sebab saya busy buat konten. So sekarang saya dah berada dekat rumah. Bawa balik apa tadi. Tak ada bawa balik, dah lama dah. So sekarang ni kakak saya dah balik kerja. So dia ajak saya, teman dia pergi ambil daun kesum untuk nak buat laksa esok. So saya nak teman kakak saya pergi rumah tak tahu siapa, tapi dia pergi ambil kesum. Air kesum. Daun kesum. Foto. Saya termenung dari tadi, kesiannya. Putri saya. Cahaya. Cahaya. Oh. Ni salah. Ada anjing guys. Actually salah, bukan naik motor tapi kita naik kereta. Sebab motor tak ada. Mengada. Sana lah. Nak ikut tak? Tengok tu. Stop. Oh, apa? Aku buat vlog. Ya, untuk Raya Haji. Preparation. Inilah kakak saya. Lepas tu, barang kau apa? So, kita nak pergi ambil daun kesum kat rumah siapa? Dekat rumah kawan. Rumah kawan. Tapi dekat sini je, kat area taman kita orang je. So, saat lagi kamu nak pergi ni kan, bawa kat aunty pergi buka kan? So, masa tu keluar terus lah kot kan? Tahu? Aku rasa keluar terus, lepas tu pergi beli barang. So esok kita orang nak masak laksa. Esok ke semua? Ya, laksa, lontong. Lepas tu ibu nak buat roti jala. Ibu nak buat agar-agar. Lepas tu saya akan buat dinding. Saya akan buat apa? Saya akan jadi driver. Kalau ikutkan, ibu dia order dekat pakcik kita orang. Pakcik ke? Pakcik kita orang roti jala. Tapi sebab dia orang pun balik kampung, dia orang tak order. So ibu kata macam tak apalah, ibu nak buat. What? Banyaknya. Ya, dia kata dah tadi macam tak payah buat. Macam tak penat ke kan? So sekarang ni kita dah ada dekat bilik ni untuk nak beli barang dapur. Banyak barang dapur kita nak beli tu banyak. Sebab banyak menu kita nak masak kan. Garam tak eh? Garam tak ada. Saya dah kat pasar raya, kita nak Sabut lah budak ni. Tengok mana? Tengok list dia mana? Yang kering-kering kat ibu cari. Ada 2. Panjang banyak gila. Nanti nak beli barang ke tak? Tak. Satu untuk gaji. Memang ibu jaga kereta kenapa? Hasil barang kita orang ada buat 2 bahagian screenshot. So ni hasil bahagian pada kita orang. And kakak saya pun ada juga trolley lain. So kita orang divide lah. So cepatlah sikit.
Kita dah beratur. Kita lupa nak timbang semua benda-benda nak kena timbang. Masya Allah. Dah lama dah nak tutup. Shit. Dekat Bundut. Okay, so sekarang kita orang kat Bundut. Berhabis daripada beli barang untuk apa ni, raya-raya Aidil. So ni kita orang lepak-lepak sambil borak-borak dekat spot lepak Seri Iskandar. Selalu kita minum Bundut. Okay, kita lepak kat Bundut. Yang Kak Ating, Ibu, Kak Ayom. Oh. Tak boleh ada sebelah kau. So macam insecure tu tinggi sangat. Tiba-tiba sebab kau bersiap muka aku togel. Okay, so sekarang So kat sini kalau siapa yang tengok video aku kan tak listiknya. Lemon dengan limau. So sekarang kita kat Bundut tengah lepak. Okay, sabar jap. So siapa yang tengok vlog ni tu jangan lupa subscribe YouTube Mirda Channel. Ada taruh letak kat bawah. Letak tau. Wih. Sampai hati. Ibu, Adik. Sangat tak pernah buka kamera. Wih. Tak apalah. Kakak itu memang botol sos. Dia sebenarnya memang botol sos Abu. Tak, bukan. Tadi. Ini lembik lah kakak. Dia kan lembik ni. Dia lembik. Mata dia ni sangat sama je kan? Kunyit hidup tu. Ibu tengah prepare untuk siapnya. Ini dah ditumbuk. Ini belum ditumbuk. Ni saya nak letak sos kicap. Kita nak goreng dia. Ni bau dia. Dah disalut. Lepas tu kita akan goreng dia. Okay. So ni minyak dah panas. Kita masukkan ni kita menjadi. Kita nak bagi dia just caramelize je. So bila dia dah agak-agak macam ni, korang dah boleh angkat dah. Aku punya kuah laksa tengah blender. Jadi lepas dia goreng je macam ni. Kita letak kat sini. Kita dah settle goreng. So kita letak ni bahan tumis kita. Ada bawang merah, optional. Kalau korang nak pedas, letaklah banyak. Kalau tak nak pedas, kau tak payah letak pun tak apa. Nanti just ketuk je bila kuah dia dah siap. Tekan je. Masukkan cili bo dalam 4 sendok. Kita nak letak kicap dah dalam 4 sudu, 4 cawan. 4 cawan. Tadi saya cakap bukan 4 cawan tapi 3 cawan sos kicap. Kita pakai kicap kipas udang. Rasa kita dah nak siap dah. Kita dah letak cukup rasa apa semua, perasa-perasa. So ni kita dah letak daging. So kita tunggu dia kering. Laksa pun dah nak siap. Okey, kita punya dendeng dah siap. Tengok dia. So kita dah siap dah. Wait, tutup api. Oh. Saya dah siap tapi tak ada apa besar sangat. Ada macam sedikit sebab sebenarnya saya tak pernah siap sangat. Saya tak tahu kenapa. Tapi actually saya memang bawa balik pada sihat kan. So macam badan tak boleh recover lagi. Masa harap-harap hari ni elok je lah. So saya nak makan banyak. Saya tak nak tak saya. Kita dah siap. Ni ada koktel. Agar-agar koktel. Terbigai. Agar-agar bandu. Kek. Nasi lembik. Lontong. Dengan daging dendeng. Lepas tu ada apa? Roti jala, kari, lemak,
Kuah kacang. Kita ada laksa. Kita ni nak pergi masak Sri Iskandar. Nak pergi rumah kawan raya. Pergi majiran depan. Blok depan. Sebab kenapa kita dapat datang petang. Nanti bawa kawan-kawan dalam rumah pula. Tadi macam nak hujan. Sebab tu gelap. Lalu yang depan rumah ni je. Cik dah tidur di barai. Saya pun actually barai. Ni. Korban. Apa itu? Ya. Buat tadi masak hitam. Masak kicap je kan? Ada kicap. Kenapa macam nak buat sini? Anak lah. Tanya ni orang. Abang kami sikit je. Bodoh tak ada balik. Tengok orang dekat gambar dia. Adik, cepat adik. Selfie. Cepat adik. Adik, palu adik. Sini.